Jangan sentuh MA63. Ini teguran saya untuk Datuk Zaid, ya, atau mana-mana proksi Melaya konon nak membela bayaran 40% kepada Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Biar saya bercakap terus terang. Tiada filter, tiada lapis, tiada bersindir. Ini bukan konten santai, ini konten pertahanan maruah Sabah dan Sarawak. Sebab ada seorang tokoh Melaya bernama Datuk Zaid Ibrahim yang dalam podcastnya terbaru dia berani-berani mempersoalkan kita batal MA63, menyokong usaha jangan bayar 40% kepada Sabah. Datuk, saya sebut lagi sekali Datuk, kenyataan awak itu bukan salah cakap. Itu strong insult kepada dua wilayah terbesar Malaysia. Itu nada mentang-mentang Melaya majoriti kursi boleh hina kami. Hari ini Borneo menjawab dengan fakta, dengan sejarah, dengan amaran politik. Datuk Zaid Ibrahim, seperti mana yang kita tahu, bekas Menteri Undang-Undang, peguam lama, orang yang selalu klaim reforma. Tapi tiba-tiba keluar soalan, kalau MA63 dibatalkan, apa akan terjadi Datuk? Jawabnya ringkas, Malaysia akan tergubur, habis, tamat, game over. Sebab MA63 bukan dokumen politik Datuk, bukan manifesto parti Datuk, atau janji pilihan raya Datuk. MA63 adalah perjanjian antara bangsa berdaulat. Do I have to repeat that to you? Tanpa MA63 tak ada entiti bernama Malaysia. Kalau MA63 dibatalkan, Melaya hilang kuasa ke atas Sabah dan Sarawak serta merta. Jika Datuk ingat, sebelum nak nampak pandai, pastikan tak memperbodohkan diri sendiri. Tahu tak apa yang rakyat Sabah nampak dari kenyataan ini? Sikap Datuk, mentaliti Datuk, ego Datuk mempamerkan kononnya orang Melayu. Malaysia ini kami punya. Kamu, Sabah, Sarawak ni penumpang. Itu vibe kenyataan Datuk. Ramai orang Melayu memang tak faham, termasuk Datuk, atau sengaja tak mahu faham, termasuk Datuk, bahawa Sabah dan Sarawak bukan join Malaysia. The formation of Malaysia under Malaysian Agreement tidak menyertai tetapi menubuh Malaysia. Sebagai bahasa yang ringkas, mungkin Datuk lebih faham, Sabah, Sarawak mengasaskan Malaysia. Kalau hari ini Datuk mempersoalkan MA63, itu sama macam persoalkan hak kewujudan negara yang Datuk duduk sekarang ini. Mari kita buat kelas undang-undang percuma untuk Datuk. Fakta pertama, MA63 treaty antarabangsa yang ditandatangani UK, Malaya, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam 1963. Tak ingat kan Datuk? Bukan boleh cancel sesuka hati. Kalau kau cancel, kau langgar Convention Vienna, kau langgar undang-undang antarabangsa. Fakta kedua, MA63 diserap ke dalam perlembagaan melalui IGC report. Datuk tak tahu ke pernah jadi Menteri Undang-Undang? Apa maknanya? Kalau kau cabar MA63, kau cabar perlembagaan negara yang pernah kau preview waktu kau jadi menteri. Fakta ketiga, Sabah dan Sarawak equal partners, bukan negeri biasa. Status ini dipersetujui, ditandatangani, diiktiraf dunia.
di tiap dunia ya Datuk. Ya. Cuba kita tengok. Tanpa Borneo, Melaya tidak boleh membentuk Malaysia. Itu bukan pendapat. Itu bukan kenyataan budak-budak ya Datuk. Itu bukan pendapat, itu dokumen. Jadi bila Datuk bagi soalan bodoh, rakyat Borneo sudah muak. Muak dengan kejahilan yang diagihkan dari Semenanjung kepada rakyat yang tidak tahu sejarah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya bercakap bagi pihak rakyat Borneo, Sarawak, Sabah. Kami sudah pernah dijadikan side character dalam negara kami bina. Bila kami minta hak minyak, orang Melayu kata kami tamak. Termasuk Datuk ni lah. Bila kami minta 1/3 kursi parlimen, orang Melayu kata kita berlagak. Termasuk Datuk. Saya dengar juga podcast Datuk. Bila kami cakap pasal MA63, orang Melayu kata kami suka ungkit. Termasuk Datuk. Tapi bila tokoh Melayu hina kami, sunyi sepi semua orang. Kali ini, tidak. Kali ini kita lawan balik dengan fakta undang-undang suara. Rakyat Sabah dengar betul-betul, baik Sarawak. PRN Sabah akan datang ada ujian. Kalau anda biarkan Parti Melaya menang, anda undang masuk budaya politik yang tak hormat MA63. Parti Melaya bawa calon proksi. Datang waktu pilihan raya sahaja. Datang bukan untuk dengar. Datang untuk dominasi. Dan kenyataan Zahid ini patut menjadi wake up call kepada semua. Menjadi kesedaran untuk pengundi-pengundi semua. Jadi dengan itu, jangan undi proksi Parti Melaya sebab satu look gadanya. Jangan undi ejen yang tak pertahankan maruah Sabah. Kalau mereka berani hina kita dalam podcast, esok mereka berani pijak hak kita di parlimen. Sabah mesti bangkit. Sarawak mesti berdiri bersama Sabah. Kita satu Borneo, satu perjuangan. Kalau di Semenanjung mereka suka politik berpecah belah. Namun di Borneo, kita mesti tunjuk perpaduan. Sarawak dan Sabah 60 tahun sudah bersabar. Cukuplah. Kita tidak lagi mahu dihina, ya. Kita tidak lagi mahu diremehkan. Kita tidak lagi dikatakan jadi penumpang. Kita disuruh diam bila mereka buat salah. Kalau Zahid boleh hina MA63, dia sebenarnya menghina seluruh sejarah kita. Ini bukan isu Sarawak saja, bukan isu Sabah saja. Ini isu kewujudan negara. Kalau kamu sentuh MA63, kamu sentuh asas kewujudan Malaysia. Ini bukan gurauan, Datuk. Ini bukan kandungan podcast untuk like, subscribe, share dan komen, Datuk. Ya, apa kita buat sekarang? Kerajaan Sabah dan Sarawak mesti keluarkan teguran rasmi. Jangan diam. Diam, tanda kita bersetuju dengan kenyataan ini. Rakyat boleh buat laporan polis jika kenyataan Zahid dianggap provokatif menghina. Parti politik Borneo mesti sepakat. Tiada lagi pemimpin Borneo jadi boneka Parti Melaya. Jadikan PRN Sabah sebagai referendum. Kalau Parti Melaya tak hormat Borneo, Borneo tak akan beri kerusi kepada mereka. Jangan undi mereka. Tubuhkan Majlis Suara Borneo, satu gabungan NGO, profesional, akademik dan pemimpin masyarakat untuk pantau naratif anti MA63 di Semenanjung. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada Datuk Zahid Ibrahim, ini mesej saya. Sarawak dan Sabah bukan budak kecil dalam persekutuan. Kami adalah rakan pengasas Malaysia. Kalau kamu tidak hormat kami, kami tidak teragak-agak menarik semula kesokongan kepada mana-mana kerajaan pusat, termasuk kerajaan Madani, yang kamu pertahankan. Kamu hina MA63, kamu hina seluruh Borneo, dan kamu dan kami tidak akan diam. Kepada rakyat Sabah dan Sarawak, bangkitlah, bersatulah, pertahankan negara yang kita bina dalam PRN nanti. Jangan undi
calon proksi. Jangan undi calon proksi Parti Melayu. Ini bumi kita, suara kita, hak kita. We mean business tuan-tuan dan puan-puan. Sila like, share, subscribe, komen, sebar kepada semua pengundi Sabah. Untuk Sabah, bukan semurah roti Gania. Malu kita anak Sarawak dan Sabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.